Okey, ini mendung. Kita orang panggil mendung lah. Saya tak tahulah kalau geng-geng lain dia panggil apa. Tapi biasanya adalah box ataupun rectangular. Kalau cat pattern dia akan panggil rectangular ataupun box. Tapi bagi ini kita cerita bukan bukan konten ke apa. Okey, bagi cat pattern mereka biasanya just rectify box ataupun rectangular itu sebagai rectangular sahaja. Maksudnya kalau besar pun rectangular, kalau kecil pun rectangular. Okey. Tapi dalam TBST ni kita kelaskan satu benda itu lebih spesifik. Maksudnya contoh dekat sini ada dua barang tau. Dekat sini ada 1 2 3, ini LT. Okey, ini 1 2 3 4 5, ini HSG LT. Yang ni banyak. Okey, ini banyak. Okey, bukan soal banyak tapi soal saiz dia. Ini LT, ini HSG LT. Sama saiz tapi dia lebih panjang. Ini panjang tapi dia besar. Nampak tak, tiga keadaan kat sini ni berbeza. Sebab apa? Kita melihat dari sudut saiz dan bilangan. Okey itu nak cerita yang macam mana lebih detail, bukan spesifik, lebih detail. Okey, mendung ni kalau tengok dalam video yang saya post tak silap cari balik post pasal DSN, Diamond Step News ataupun news scam, NFP scam. Okey, saya bagi tahu kalau ataupun dalam bab port lah nanti. Kalau korang belajar port sideway, bila market dalam port ataupun sideway kan, dalam sideway tanda-tanda nak keluar daripada sideway tu saya ada cerita kat situ. Ini market sideway. Carilah tanda-tanda dia nak exit. Ada 3 tanda biasanya. Salah satu dia adalah mendung. Yang kedua adalah HSG-LT. Yang ketiga saya tak ingat. Saya lupa. Tapi sebab lazimnya adalah 2. Satu adalah HSG-LT, yang kedua adalah mendung. Okey, so mendung tu apa? Kalau kita tengok mendung ni, maksudnya adalah satu keadaan market yang tiba-tiba dia mengecil. Okey, kalau kita kira volume, okey, sebelum ni dah sideway. Itu saya tak tanda secara tepat pun, lebih kurang. Kalau kita kira dari sudut volume semalam sebelum dia adalah lebih kurang dalam 1,200 pip lebih kurang. Kita panggil 12,000 je lah, 12,000 point kot. Okey, tiba-tiba dia mengecil. Kan, hari next day tu dia mengecil 4,000 separuh. 4812 1/3 volume dia. Keseluruhan market pada hari tersebut mengecil. Lepas itu ni pun dia mengecil kan. Keseluruhan market pada hari ini kalau hanyalah 3,000 point. Okey, jika dibandingkan dengan normal market sebelum dia adalah 12,000. Kat sini pun ini kecil lah, tapi ini tak habis lagi ni. Okey 6,000. So kita nampak kan perbezaan dari sudut volume. Seorang panggil volume ataupun korang panggil range ataupun pip kan. Okey, nampak perbezaan volume dia. 3,000 dibandingkan dengan 12,000. 3, 6, 9, 12, 1/4. Tiba-tiba dia mengecil. Tapi dia bukanlah mengecil tu yang kata 3-4 jam macam ni. Dia mestilah lama, panjang satu hari. Memang hari Khamis tu kan kalau korang tengok hari Khamis tu lah. Hari Khamis tu kan, alamak, market ni tak gerak. Kat situ je ni. Kalau scalping ni seronok ni, macam tu lah. Dia akan rasa feel macam tu tau. Bila dia dah terbentuk, dia akan rasa feel, ni kalau scalping sedap ni. Menyesal aku tak scalping. Dia akan rasa benda macam tu lah. Okay, so faham lah. Itulah mendung kan. Mendung tu maksudnya range market pada hari tersebut. Ini nantak lah kan. Range pada market hari tersebut dia kecil gila dah bandingkan dengan sebelum dia, hari-hari sebelum dia. Okay, yang pertama, dia ada 2 faktor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bilangan jam dia tu lama. Biasanya kita akan ambil 24 jam ke atas lah. Kalau saya kira daripada hari
hari ke hari, maknanya daripada permulaan hari adalah sini ke sini lebih kurang sebelum dia keluar, dia mesti 24 ke atas. Kalau saya lah, dia bukanlah kata tu ini 12. Okay, kalau kita ambil sebelum dia kan, sebelum dia kat sini kita dapat lebih kurang 24 candle. Maknanya satu hari lah, daripada 8 pagi sampai 8 pagi esok. Lebih kurang macam tu lah yang mudah dia. Maknanya satu benda adalah satu range volume, yang kedua adalah lama. Lama ni bilangan jam lah, berapa jam. Biasanya saya akan ambil 24 jam ke atas. 24 jam ke atas. Kalau 12 jam pun boleh, tapi tak berapa nak. Kalau boleh lebih lah sikit lah, macam tu lah. Dia tak salah pun. Tapi kalau lebih tu kan 24 jam lagi seronok. Kalau 48 jam 2 hari mendung kan. Daripada sini dia start, semalam lagi dia start, hari ni dia sambung start 48 jam. Itu lagi seronok. Itu nama dia HSG mendung, nama dia. Itu kalau 2 hari mendung tu, hari ni mendung, itu HSG mendung. Itu lagi seronok. Maksudnya kat sini adalah bila terbentuk yang satu bentuk yang lebih kuat, kita akan lebih yakin. Untuk ini nak report ni. Ni nak report. Kalau benda tu contoh lah kat sini je kan, sikit-sikit macam ni kan, kita pun ni nak exit ke tak, macam tu lah. Dia akan jadi agak tak berapa meyakinkan. Okay, so macam mana nak tahu dia exit ke mana? Itu cerita lain. Okay, itu cerita lain. Nak tahu sebelum tu pun dah ada bagi tahu cerita dia, ataupun kita tunggulah dia keluar ke mana. Okay, habis macam mana nak masuk market, nak entry kat mana, itu cerita lain bang. Kau nak masuk, nak entry, itu cerita lain. Contoh saya bagi tahu kat sini, ni adalah HSGLT ke sell, dan ini adalah F1 ke sell. Ini F1 dua laut tenang pada waktu TO ke sell. Sebab tu saya tanda line biru tu. Kat sini dah boleh start lah. Dah boleh start sell lah. Kalau ada orang tu dia ambil daripada awal lagi, AUO, kita kena reality lah. Kau tidur dah kot waktu tu. Kau tidur dah kot. Kalau masih berjaga ataupun baru bangun, tak apa. Baru bangun, ada LT, keluarlah ke sell, masuk. Okey, tak apa lah. Tapi kalau masih tidur lagi ataupun baru nak tidur, tengoklah next dia apa. Okey, F1 ke sell. So sini dah boleh start masuk lah. Kan? Itu je lah. Itu cara nak entry. Tapi yang saya nak ceritakan adalah macam mana nak tahu, bang, kalau market dalam sideway ataupun kita panggil pot, macam mana nak tahu dia nak exit, dia nak keluar daripada pot ataupun nak keluar daripada sideway. Macam mana nak tahu moment dia tu? Supaya simple je. Dia berbalik-balik. Kalau kita tahu dia tak nak keluar lagi kan, tanda-tanda nak keluar daripada sideway tu belum ada, kita layan lah, sell, buy kan. Buy di low, sell di high. Buy di low, sell ni tak sampai high. Okay, so itulah benda dia sebenarnya. Kalau kita faham dua jilid ni, kita tahu kan tanda-tanda exit dan pot. Exit belum ada tanda lagi. So layan sekali. Alamak, ada dah tanda-tanda. Okay, kita tak layan lah buy sell tu. Kita layan one way lah pula. Tunggulah dia keluar dan layan one way. Okay, ringkas macam tu je, dah terpanjang dah sikit. Sekian, terima kasih.